Part 7 ni kita nak bincang macam mana cara nak validate trend. Validate trend ni dia bukan sepanjang masa kita nak kena validate trend. Okay. Apabila berlaku sahaja cross MA 50, cross MA 200. Apabila berlaku sahaja cross MA ni, kita kena validate dulu. Kita tak boleh terus jump pergi ke setup. Maksudnya kalau dia cross, lepas tu kita terus cari overbought dan oversold. Tak boleh. Salah. Kalau kita buat macam tu, kita akan terperangkap lah. Contoh, kita tengok pada chart. Kita ada dua contoh yang pada BTC. Okay, contoh dekat sini, dia baru sahaja dia punya ni panjang sangat ni rasanya ni, sampai tak boleh nak tu. Okay. Bila dia ini dia baru sahaja berlaku cross dekat sini. Dan kita terus jump pergi ambil kepada overbought dan oversold. Kat sini berlakulah, ini dia sentuh, lepas tu dia cross. Kita pun marking. Okay. Pertama dia akan jadi benda yang tak patut lah. Contoh dia break ke atas, walaupun trend sell, dia breakout ke atas. Sepatutnya dia akan breakout ke bawah. Lepas tu berlakulah benda-benda yang pelik. Kan, benda-benda yang pelik. Maksudnya dia tak jadi tau. Ikut mana kita buat pun dia tak jadi. Then ini jadi kebetulan, tapi dia tak pergi sangat macam yang kita nak, macam yang ni. Faham? So yang ni walaupun kita kata jadi ke, tapi dia tak shock sebab dia belum lagi, dia baru cross, dia belum lengkap lagi. Okay. And then berlaku benda yang macam ni, dia lawan lagi trend sell ni, dia berlawan lagi, lepas tu trend sell lagi ni, dia lawan lagi trend sell, dia lawan lagi. Barulah dekat sini. Ini belum juga. Jadi banyak kali akan berlaku overbought ni untuk sell, tapi dia tak jadi. Sampailah dia lengkap. Lengkap ni maksudnya adalah macam ni. Bila dia cross, kita kena validate dulu trend dia. Validate ni, kita kena masukkan Bollinger Band. Tujuan BB yang pertama adalah untuk kita pastikan selepas cross kita nak validate, and then kita kata dah boleh start lah. Dah boleh start. Selepas kita dah validate, lepas tu dah tak payah dah. Selepas tu kita just tunggu overbought lah kalau trend sell, ataupun oversold lah kalau trend buy, sehinggalah dia cross balik. Jadi step yang pertama adalah apabila dia cross sahaja satu cross, kita akan start validate trend. Step yang pertama adalah dia perlu menyentuh kembali MA. Jadi kita tunggu dalam masa dia dang ini MA 50 lah. MA 50 dia dan belum lagi. Okay, dia dah sampai, dia dah sentuh. Okay, dia sentuh, dia breakout ke atas. Tak kisah sebenarnya, ada macam-macam cara dia menyentuh MA 50 ni, sama ada dia reject ataupun dia breakout terpulang. Tapi kita tahu dia dah sentuh. Okay, dia dah sentuh, barulah kita kena start dengan ini step pertama dalam validate V lah. Ini V cross V, validate V. V validate, dia dah sentuh satu, dia dah sentuh. Kita belum boleh start masuk lagi tau bila dia dah sentuh ni. Sebabnya kadang-kadang dia main lajak macam ni. Dia main lajak macam ni lah, dia lajak. Sebab tu kita perlukan satu lagi keadaan dalam kita nak validate ni, dia kena menyentuh balik
low BB. Okay, sini dah sentuh. So dua step untuk kita validate trend. Satu V satu sentuh MA50, dua sentuh low BP. Kalau trend sell, tulis. Korang kalau tak baru lagi kan, tulis. Okay, trend sell cross MA, trend sell TOS MA50, sentuh balik low BB. Kalau trend buy, top BB. Okay, bila dah sentuh sini, V cross V validate, ini kita dah kira validate dah confirm. Kita dah boleh start. So yang ini semua yang tak elok ni, tengok yang tak elok ni semua dalam dekat sini lagi. Bila kita dah validate, barulah kita akan start trade. Sebab tu saya tulis kat situ CVT, cross validate trade. Selepas validate, nampak permainan dia. Bila ada setup dia terus cantik je dia main. Tapi kalau tak jadi pun, kita dah elak yang kat sini 1, 2, 3, 4. Ini yang akan menyebabkan kita emosi tau. 5, 6 kita emosi. Masuk tak jadi. Masuk ini jadi lah. Ini masuk tak jadi. Masuk tak jadi. Lalas sekali. Tak payah. Tak jadi banyak ni. Market dah berubah kot. Biasanya macam tu lah. Bang, market dah berubah ke bang? Banyak tak jadi ni. Dia bukan banyak tak jadi. Memang dah kau masuk kat tempat C dengan V, memang banyak tak jadi. Okay, tapi bila masuk dekat T, dia start banyak jadi. So kita tengok pair yang baru start cross. Contoh ini. Ini dia baru start cross. Bila dia baru start cross, first dia kena datang balik dekat kat sini. Okay, dia jadi tak apalah, tak masuk kat sini, dia start cross. Okay, so yang ini kita ni tak kena tak. Okay, ni jadi tak apalah. Satu jadi, dua karut, 3 karut, 4 boleh, 5 boleh. Okay, 6 tak jadi. Lepas tu dia baru start sentuh. Okay, di sini tak perasan buat shadow ni. Tak apa, kita anggap ini je lah. Sebab ini dia jauh sangat tau. Kita memang kena nampak yang candle tu datang macam ni. Dia datang, ini shadow je ni, bukan. Okay, so dia datang. Okay, bila dia dah start cross dekat sini, cross C, kita pun kena validate V, step 1 sentuh. Okay, tengok kenapa kita perlukan step 2. Sebab ni dia boleh lacak panjang tau. Kita dalam trading, kita perlukan satu setup yang risk dia okey. Kalau ini korang cakap okey, tak payahlah. Okey, tak payah trade maksudnya. So step 1 settle. Dalam validation, 1 dah sentuh MA. Yang kedua, kita kena tengok dia sentuh BB top. Sebab trend buy BB top. Okay, dah sentuh dia. Okay, kat sini barulah dia sentuh balik top BB. Barulah kita boleh start cari setup. Next dekat sini, setup yang kita ada adalah ini breakout ke atas. Sabarlah, SL lah. Kalau profit lah. Tapi tak adalah kita sampai tahap 1 kali terkena, 2 kali pun ni terkena juga. Ni tak, ini je pun terkena juga. 3 kali, ini kena SL dulu ni. Kan emosi kita dah terganggu disebabkan kita tak follow step. Okay, ini pun daripada awal lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
cikgu 7 kali SL 7 kali tak jadi. Malas lah nak trik. So kita dah skip 7 yang tak elok dalam validate trend. And then kita start yang ni. Ini kalau tak jadi pun next time dia jadi. Okay, tak ada masalah pun. Okay, itu yang pertama. Bila dia start macam ni kan, kita tak boleh nak buat anggaran yang bila dia akan layak, bila dia akan start 1/4, 1/4, 1/5 dia punya take profit dia. Nak bagi ke tak? Nak bagi ke tak? Belum. Boleh. Boleh. Ada harapan untuk dia start buat long punya TP. Sekarang tengok satu lagi pula. Belum ada harapan. So ambil TP ringkas dulu lah. Tapi kalau dia start breakout ni, dia start jalan ni balik, dia dah start cross sini, cross sekali lagi, and then ini dia dah start naik atas daripada zero line ni, dia dah start naik atas, kita boleh target TP 1/5 atau 4 atau wish sampai tak ni? $153 lebih kurang dalam 170 UJ. 170 tu dah banyak lah tu sebenarnya. 40 50 lah, 50 18. Dia sebenarnya 40. Tak apa lah, kita kan jenis pemurah kan. SL 30 je, kita kira 50, settle. Kita kan jenis pemurah sikit. Okay, 40 4 kali 5 4 kali 4 1160. Lebih tu. Okay, itu saja untuk abang kita yang baru lepas tengok video dan dia minta setup nombor 2. Saya bagi tahu, mahirkan setup 1 dulu. Sebabnya biasalah bila kita belajar ni, kita tengok, kita rasa, kita faham, betul kita faham, tapi bila kita nak apply tak jadi. It's lebih baik kita betul-betul faham dan mahir sampai bila kita tengok tu, kita dah tak payah fikir dah, benda tu automatik berjalan sendiri. Kita dah boleh hafal. Ini kalau kena SL lantak je, biar je, tak ada masalah pun. SL simple. Okay, terima kasih.